Kawan-kawan, ada Joker sebenar dah menceroboh masuk studio kita. Di mana korang sembunyi? Я вас найду. А когда найду, вам не поздоровится! Kita dalam bahaya besar sekarang. Tengoklah apa dia dah buat pada Evgen. Dia memang gila. Korang mesti nak tahu macam mana benda ni boleh berlaku kan? Biar aku undur balik video ni ke permulaan. Kita ada beli mesin layan diri dengan beg misteri Adiwira. Dan kita akan buka tepat pukul 3 pagi. Kita ada beg misteri Hulk. Hulk, kenapa ni? Kami orang baik. Kita juga ada beg misteri Iron Man. Iron Man buat mata kami silau. Beg misteri Batman. I am Batman. Kami tahu kau Batman. Dan sudah tentu, kita ada beg misteri Spider-Man. Spider-Man ambil gambar kami. Tengoklah. Gambar kita nampak hebat. Kawan-kawan, ada sesuatu bergerak dalam beg misteri rahsia ni. Ada benda hidup kat dalam tu. Mari kita buka beg misteri rahsia ni dulu. Beg ni bernombor 999. Okey? Kawan-kawan, tengok ni. Mesin ni tak nak bagi beg misteri rahsia ni. Kita kena dapatkan 15,000 tanda suka. Baru kunci ni akan hilang. Ya kawan-kawan, sila tekan suka. Sangat teruja nak tahu siapa ada dalam beg misteri ni. Sementara tu, apa kata kita buka beg misteri Batman? Nombor dia 810. 810. Beg misteri Batman berharga 1 tanda suka. Jangan risau kawan-kawan. Saya akan tekan suka sekarang juga. Nampaknya menjadi. Tengok ni. Kawan-kawan, ada banyak barang dalam beg Batman ni. Jom cepat pergi buka. Saya harap tak ada kelawar kat dalam tu. Kita takkan tahu selagi tak buka. Tengok, ada benda terjatuh. Ini walkie-talkie dan ada pelekat Joker padanya. Bagaimana kalau Batman rampas walkie-talkie ni daripada Joker sendiri? Mari kita uji dan hubungi. Hello, hello. Ada sesiapa di sana? Korang dah jumpa walkie-talkie aku. Sekarang aku datang dapatkan korang. Cepat matikan benda tu. Nampaknya Joker sedang menuju ke studio kita. Siapa yang tutup lampu? Aku dah sampai pun. Hello? Biar renjak saya dengan elektrik. Terkena gurauan mudah. Kenapa serius sangat ni? Mari kita lukis senyuman pada muka kau. Aku ada pistol macam ni. Duduk diam-diam ya. Kejap lagi burung akan keluar. Apa yang kau dah buat ni? Sekarang muka kau dah macam badut. Saya langsung tak suka Joker ni. Dia memang gila. Jom kita pergi dari sini. Mari kita bawa beg ni sekali dan alihkan perhatian dia. Hey Joker, tengok tu. Ada Batman. Mana Batman? Keluar sekarang. Keluar kau penakut. Sekarang kami akan warnakan kau. Mana korang? Nak main sorok-sorok dengan aku ya? Jom kita main. Okey, kat mana korang sembunyi ni? Aku dapat rasa korang ada dekat-dekat sini. Mari kita tengok dalam beg misteri ni. Mungkin ada sesuatu yang boleh bantu kita hapuskan Joker. Tengok apa saya jumpa. Ini bom asap Batman. Betul tu. Dia guna benda ni untuk lawan musuh. Bagaimana kalau kita gunakannya untuk menentang Joker? Biar saya baling. Cepat keluar dari sini. Aha! Kantor pun korang! Mereka tak ada di sini? Atau korang ada kat sini? Kat sini pun tak ada. Pelik. Tapi mereka memang ada di sini tadi. Maknanya mereka tak boleh pergi jauh. Kena cari dengan lebih teliti lagi. Evgen, kau tak reti membaling ke apa? Saya bukan sengaja. Sebab bukan sengaja kau tu, kita hampir ditangkap oleh Joker. Baiklah, mari kita tengok kalau ada benda lain lagi dalam beg misteri ni. Okey.
Kawan-kawan, ada tali di sini dan di hujungnya ada kelawar melekit. Saya rasa benda ni boleh tangkap gajah sekalipun. Senyap, dia datang. Kawan-kawan, saya rasa ini saat yang paling sesuai untuk tangkap Joker. Okey. Evgen, kenapa kau pegang tali tu? Mana ada saya pegang? Sebenarnya kau yang tangkap saya. Biar saya tolong lepaskan. Joker dah pergi terlalu jauh. Tali ni tak cukup panjang untuk sampai ke dia. Baiklah, mari kita tengok apa lagi yang ada dalam beg misteri ni. Kawan-kawan, tengok ni. Ini gari Batman. Apa gunanya benda ni pada kita? Kita kena tangkap Joker dulu. Setuju. Baiklah, mari kita tengok apa lagi yang ada. Bagaimana dengan yang ini? Ini pelancar jaring Batman. Yang ini sesuai untuk kita. Saya ada idea. Apa kata kita gabungkan bom asap, tali dan pelancar jaring ni? Itu idea yang bagus. Jadi mana bom tu? Ini dia, yang terakhir tinggal. Ya, sedia ke, Joker? Sedia untuk apa? Menjadi, ambil tali ni. Jom lari dan ikat dia. Keluarkan pelancar jaring. Joker, kau ditahan. 2, 3, selesai. Ya, kawan-kawan, kita berjaya tangkap Joker yang sebenar. Korang tak tangkap apa-apa pun. Kejap lagi aku bebas. Korang habislah. Ambil ni. Alamak. Baiklah, kawan-kawan, bawa dia pergi. Tempat kau memang di dalam penjara. Lagipun dah tak ada apa-apa lagi dalam beg misteri Batman ni. Bermakna kita boleh pergi buka beg yang seterusnya. Kawan-kawan, buat masa ni kita belum boleh ambil beg misteri rahsia tu sebab harganya masih memerlukan 10,000 tanda suka lagi. Jadi tolong jangan lupa untuk tekan suka, jika tidak kita akan tahu apa yang ada di dalam. Sementara tu, saya cadangkan kita pilih beg Spider-Man. Jom, nombor dia 143. Okey, 143. Kawan-kawan, harga beg ini ialah 5 langganan pada saluran ini. Ini bermakna 5 penonton baharu perlu melanggan saluran Mr. Drew. Kawan-kawan, sila tonton ke bawah sekarang dan tekan butang langgan. Kawan-kawan, tinggal satu lagi langganan diperlukan. Ayuh, bantu kami. Kawan-kawan, beg ini lebih besar daripada beg Batman. Lagipun, ada sesuatu di dalam. Jom kita pergi buka. Kawan-kawan, tengok ni. Saya jumpa sejenis cekat rambut. Agaknya untuk apa ya? Tak tahu, tapi biar saya cuba pakai. Saya sangat sukakannya. Jadi, ada rasa apa-apa tak? Saya rasa lebih yakin. Hebat! Baiklah, mari kita tengok apa lagi yang ada dalam beg ni. Korang mesti takkan percaya apa yang saya jumpa. Tengok ni, ini bom labu Green Goblin. Hebatnya. Nampaknya saya dah aktifkan benda ni. Evgen, macam mana kau buat tu? Macam mengelak macam tu tadi. Hukum dia. Buat apa? Saya tak tahu. Badan saya bergerak sendiri. Saya rasa saya dah faham. Ini cekat rambut deria labah-labah. Bagusnya. Mungkin ada lagi cekat rambut macam ni? Tak ada. Tengok ni. Apa benda ni? Wah! Ini belon Venom. Saya rasa belon ni agak mencurigakan. Ini belon biasa je. Kenapa kau nak takut sangat pula? Evgen, kenapa dengan kau ni? Saya terkena lendir. Kan saya dah kata belon tu mencurigakan. Evgen, bagilah saya cuba cekat rambut tu juga. Tak nak, ini saya punya. Bagilah kejap. Saya boleh buat benda ni walaupun dengan mata tertutup. Biarlah. Kawan-kawan, korang nampak tak? Dalam beg Spider-Man ni, ada perisai Captain America. Agaknya apa dia buat kat sini? Dah kenapa kau ni? Dalam salah satu filem Spider-Man guna sarang dia untuk rampas perisai daripada Captain America. Hebatnya. Tapi, macam mana kalau kita cuba baling perisai ni ke mana-mana? Ambil balik perisai kau ni. Kawan-kawan, ada satu barang terakhir tinggal kat dalam ni. Kejap, aku cuba ambil. Macam tersangkut sikit. Kejap
Apa benda tu tadi? Rasanya itu tadi prank daripada Spiderman lah. Tapi macam mana kau tak sempat nak elak? Mungkin bateri cekak rambut ni dah habis kot. Bateri pun tak boleh nak tukar. Sekarang dah tak berguna lagi. Sebut pasal tu, kawan-kawan, dah tak ada apa-apa lagi dalam beg ni. Maksudnya kita dah boleh pergi pilih beg seterusnya. Jom! Korang memang terbaik. Harga untuk beg misteri rahsia sekarang cuma tinggal 5,000 like saja. Aku harap sangat korang sempat buat sebelum video ni habis. Tolong jangan berhenti. Jom bagi like banyak-banyak lagi. Jom kita buka beg Iron Man dulu sementara tu. Jom, nombor dia 123. 123. Kawan-kawan, harga untuk beg ni adalah komen di bawah video ini. Tuliskan contohnya, siapa superhero kegemaran korang? Terima kasih kawan-kawan. Hebatnya! Jom cepat pergi buka. Macam ada benda besar sangat ni. Korang tengok ni. Ni sarung tangan sebenar Tony Stark lah. Kejap, Evgen, cari yang sebelah lagi. Aku nak terbang ni. Ah! Mana sarung tangan tu? Siling pun sampai bocor dibuatnya. Aku tak sempat nak beritahu kau, tapi sarung tangan yang kedua memang tak ada dalam beg tu. Tak apa, jom kita tengok apa lagi yang ada tak dalam. Rasa macam dah jumpa. Korang, aku jumpa blaster Tony Stark. Aku rasa ni senjata yang sangat berkuasa. Jangan acukan ke aku sudah. Kejap, jom kita cuba tembak ke arah meja ni. 1, 2, 3. Korang, rupanya ni bukan pistol, tapi alat kawalan jauh untuk kereta ni. Tengok ni, ada tulis kereta Iron Man. Gempak gila. Jom kita test. Entah-entah kereta ni boleh jalan kat dinding juga tak? Tony Stark kan genius. Jom. Kejap, aku rasa dinding ni sesuai untuk kita cuba. Jom test. Kejap, kat sini macam ada mod khas. Kejap. Dia melekat lah. Dan tak jatuh langsung. Kejap, biar aku cuba kawal kereta ni. Korang tengoklah sendiri. Kereta ni boleh jalan atas dinding. Hebat gila. Korang, ni memang luar biasa gila. Pertama kali aku tengok benda macam ni. Tapi mestilah kena berlatih lagi untuk kawal kereta macam ni. Aduh, kau yang buat ke tu? Aku tak sengaja. Kereta ni pun boleh terbang juga ke? Hebat betul teknologi Tony Stark ni. Tapi kena lebih berhati-hatilah dengan teknologi macam ni. Tak apa, jom kita tengok apa lagi yang ada dalam beg ni. Korang, tengok apa yang aku jumpa ni. Eksperimen Marvel Tony Stark Corporation. Nampaknya ni salah satu eksperimen dia. Kat sini siap ada manual lagi. Jom kita buka dan tengok apa benda ni. Kejap kawan-kawan, jom kita kaji manual ni dulu. Kena ambil 2 tabung uji ni dan campurkan dalam bekas, lepas tu tambah air. Jom kita buat macam tu. Kejap, jom kita buat semua ni atas talam. Aku kurang percaya sikit dengan eksperimen-eksperimen ni. Okey kawan-kawan, kita buka tabung uji yang pertama dan tuangkan. Lepas tu ambil yang kedua dan tuangkan juga. Sekarang kita perlukan air. Nah, ambil ni. Terima kasih. Sekarang kita kacau rata-rata benda ni. Sekarang kita buka botol ni dan tuangkan campuran tadi ke dalam. Tinggal nak goncang bagi rata saja. Dan sekarang kita masukkan yang ini. Wah! Wah, kawan-kawan! Gunung berapi betul lah! Gempak gila. Aku tak pernah tengok benda macam ni sebelum ni. Ada sesuatu keluar kat sini. Tengok tu! Ni mainan kapibara lah! Wah! Eksperimen ni memang gempak. Siap dapat mainan lagi. Kejap, jom kita tengok apa lagi yang ada dalam beg ni. Okey? Korang, tengok ni.
Ni nano slime daripada Tony Stark. Nano slime bunyi macam menakutkan je. Aku tak nak sentuh dengan tangan lah. Sejujurnya aku pun sama. Jom kita tuang atas capybara ni. Jom! Tengok tu, pelik betul rupa dia. Wah! Capybara pakai kostum Iron Man. Macam mana kalau nano slime ni sebenarnya adalah kostum Iron Man tu sendiri? Menarik juga kalau dapat cuba pakai. Jom! Rasa macam dah habis dah. Bye. Sebut pasal tu kawan-kawan, dah tak ada apa-apa lagi dalam beg ni. Maksudnya kita dah boleh ambil beg misteri seterusnya. Jom. Aduh, buat masa ni kita belum boleh ambil beg misteri rahsia tu lagi sebab kita perlukan lagi 500 slice. Kawan-kawan, tolonglah. Kami teringin sangat nak tahu apa yang ada kat dalam tu. Jadi jangan lupa untuk bagi likes ya. Sementara tu, apa kata kita ambil beg Hulk 067 dulu. Korang, beg misteri Hulk ni rupanya percuma saja. Entah-entah langsung tak ada apa-apa kat dalam tu. Tak tahulah. Jom kita pergi tengok. Korang, tengok ni. Ada topeng Hulk kat sini. Nampak menakutkan betul. Cuba kau pakai. Jom. Macam sesuai tak dengan aku? Evgen, apa yang jadi tadi tu? Kau mengaum kuat gila tadi. Sebiji macam Hulk. Nak pekat telinga aku dibuatnya. Nampaknya topeng ni dah ubah aku jadi sebahagian daripada Hulk tadi. Okey, lebih baik aku letak tepi dulu dan tak payah pakai lagi dah. Jom kita tengok apa lagi yang ada dalam beg misteri ni. Okey, ada sejenis patung mainan lembut kat sini. Tengok ni korang, ni bayi Hulk lah. Ada sesuatu kat dalam dia. Sabar, sabar, sayang, bertenang. Cepat pergi cari mainan apa-apa untuk dia. Kat sini ada mainan yang boleh lentur-lentur ni. Bagi sini. Sabar ya, sayang. Kenapa dengan kau ni? Sabar, sabar, sabar. Tolonglah, bertenang. Cepat kita cari apa-apa yang boleh buat dia bertenang. Dah tak ada apa-apa lagi kat sini. Mana ada tak ada. Tengok ni. Ada susu hijau dengan puting khas untuk Hulk. Nah, mungkin kau haus nak minum susu kot. Macam mana nak bagi dia bertenang ni? Korang, tengok ni. Ni Popit Hulk lah. Budak kecil ni mesti akan suka punya. Nah, ambil ni. Mini Hulk dah bertukar jadi patung mainan balik. Nasib baik kita ada popit besar ni tadi. Sebab pasal tu, dah tak ada apa-apa lagi dalam beg ni. Jom kita pergi tengok. Mana tahu kita dah boleh ambil beg misteri rahsia tu. Korang, tinggal 10 like saja lagi. Aku dah bagi like dah. Evgen, entah-entah kau yang lupa tak? Betul lah, aku lupa. Kejap aku bagi like sekarang. Hah? Dah? Okey, kita perlukan lagi 9 likes. Siapa yang belum bagi like tu? Entah-entah kau kot. Tolong scroll ke bawah kejap. Pergi cek. Kalau belum, tolong buat sekarang juga ya. Yeay! Dah cukup. Masukkan kod 999. Korang, beg misteri rahsia ni rupanya Thanos. Dia ni menakutkan gila. Superhero pun takut dengan dia. Tak apa, jom kita pergi buka beg ni. Aku harap sangat dia tak datang ke studio kita ni. Aku pun sama. Korang, tengoklah sendiri. Ni sarung tangan Thanos lah. Dia boleh makbulkan apa saja permintaan kita. Gula-gula tanpa had. Komputer gaming yang paling power sekali. Semua mainan yang ada dalam dunia ni. Andre, aku dah nak lenyap ni. Evgen! Korang, baru jap tadi sarung tangan Thanos dah bawa dia pergi ke mana entah. Tolong tengok video yang ini atau video yang satu lagi ni yang keluar kat skrin korang sekarang. Dua-dua pun menarik sangat. Manakala aku kena pergi dulu nak fikir macam mana nak selamatkan Evgen. Bye semua!